Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Mahasiswa ada ketawa. Masa mahasiswa dulu umur 7 tahun baru layak. Masa adik-adik saudara 5 tahun dah pandai dah. Ada yang tak setuju? Dalam sistem pendidikan kebangsaan negara kita. Kerana negara kita negara perdagangan. Tadi saya umumkan di parlimen, hari ini jam 12 Madrid mengumumkan Malaysia memecah rekod. Buat pertama kalinya dalam sejarah mencecah perdagangan 3 triliun ringgit. Maka penguasaan bahasa Inggeris itu harus diberi keutamaan untuk menjamin masa depan anak-anak di ruang dan medan antarabangsa, dan juga dalam bidang apa yang disebut penguasaan ilmu dalam transformasi digital, peralihan tenaga, AI dan sebagainya. Semua sekolah kebangsaan harus menyediakan guru. Kerana ini ketetapan kita lakukan. Selain bahasa Melayu, bahasa Inggeris, anak-anak, sama ada anak Cina atau anak Melayu yang ingin belajar bahasa Cina sebagai bahasa pilihan, atau bahasa Tamil atau bahasa Arab, Kementerian Pendidikan wajib menyediakan guru yang cukup memberikan ruang kepada anak-anak ini belajar bahasa ini. Dari pilihan bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab mesti ada di sekolah-sekolah bagi anak-anak yang memilih untuk menguasai bidang-bidang itu. Kita harap dapat diselesaikan kontroversi bahasa yang tidak berkesudahan. Saya dibesarkan tahun 50-60-an. Perseteruan soal bahasa dan konflik bahasa itu hangat. 2026 dengan dasar ini, insya-Allah kita tamatkan polemik bahasa. Dengan memantapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan memberi peringatan dan tumpuan penguasaan bahasa-bahasa lain dalam sistem pendidikan negara kita. Baik. Ini soal ujian, penilaian, peperiksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Dan tumpuannya itu, tumpuan matriks pembelajaran Malaysia ini yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah dengan 5 subjek ini. Dan itu sejarah itu dimasukkan untuk tingkatan 3 mulai tahun 2027. 2026 bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains mulai 2026. Saya tahu Kementerian Pendidikan mula nampak gelisah. Mengapa Perdana Menteri nak arah cepat sangat? Tapi kerana saya tahu Kementerian Pendidikan ni kementerian yang cekap dan fikir masa depan.
Maknanya kita buat penilaian dan kita tahu 2 tahun darjah 5, darjah 6 itu kita akan perbaiki dan letakkan anak-anak supaya berikan ruang mereka perbaiki dalam 2 tahun sebelum masuk ke tingkatan 1. Itu kalau tanya ni mengapa diberikan notis yang begitu singkat, itu salah Perdana Menteri. Baik, mutu sekolah itu dipetikai, kemudahan asas dan sebagainya. Tahun 2023 saya luluskan 1 bilion ringgit hanya nak selesaikan masalah tandas. Itu pun tadi masuk sekolah, tanya sekolah mana, kita ada sebut tandas ada rosak, okey, tapi ada satu flash tak jalan. Tiap hari Jumaat saya pergi solat Jumaat, mesti anak-anak sekolah tidak datang. Saya tanya, masih ada lagi. Jadi kita akan cuba pantau dan perbaiki. Tetapi dalam rencana kita, tiap daerah kita akan pilih 5 sekolah kebangsaan dan 5 sekolah menengah kebangsaan untuk kita jadikan peringkat permulaan mulai tahun ini, mulai sekarang. Saya dah maklum kepada Kementerian Keuangan, bincang dengan Kementerian Pendidikan apa yang kurang supaya 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah ini bukan sekolah asrama penuh atau sekolah menengah sains, sekolah di daerah itu kita lengkapkan dengan kemudahan yang sebaik mungkin. Tapi tumpuannya bukan sekadar prasarana, tapi mutu pengajarannya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Untuk tahun 2027 mahasiswa ada ketawa. Masa mahasiswa dulu umur 7 tahun baru layak. Masa adik-adik saudara 5 tahun dah pandai dah. Beza, dia lebih matang mengikut peredaran masa dan tuntutan zaman. Baik, maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun, tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah. Dan prasekolah sekarang ini kita beri tumpuan seluruh sistem prasekolah itu kita minta Kementerian Pendidikan ambil alih dan selaraskan. Mulai umur 5 tahun. Umur 6 tahun darjah 1. Ada yang tak setuju? Umur 4 tahun peruntukan tambah ya. Ya, tentunya persiapan itu disegerakan. Sebab tu saya arah mulai sekarang hal yang diumumkan itu tindakan cepat dan segera oleh kedua-dua kementerian dan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi untuk pastikan kemudahan asas itu ditambah. Jadi kalau tanya unjuran Kementerian Pendidikan semua 2029, 2030. Jadi saya kata bagus. Cuma kerana saya yakin dengan keupayaan kedua-dua kementerian ini, semua kita akan percepatkan. Semua fast track kerana negara ini mampu menjadi negara yang berjaya. Yang berikutnya ialah